korban tu adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari sudut istilah syarak, menyembelih haiwan ternakan yang tertentu, yakni al-an'am yang memenuhi syarat-syarat sah, bermula bila? Bermula selepas salat sunat hari raya Aidil Adha, selepas daripada khutbah ya, sehinggalah tenggelam matahari pada hari tasyrik yang terakhir 13 Zulhijjah. Dan juga kalau kita nak cerita pasal hukum untuk korban ni adalah mengikut pendapat ulama, hukum melaksanakannya adalah ulama jumhur kita, yakni majoriti ulama mengatakan, termasuklah dalam mazhab kita Imam Syafi'i, korban hukumnya adalah sunat muakkad. Dan ada sebahagian juga pendapat Imam Syafi'i kata sunat ain. Macam mana sunat ain tu? Sunat ain ni lebih kepada sunat kepada individu sekali seumur hidup. Tu ada pendapat. Ada sebahagian lagi kata tak, sunat sekiranya berkemampuan. Dan yang sunat seumur hidup ni adalah akikah sahaja. Korban antara hikmahnya adalah banyak sebenarnya, tapi yang saya listkan hanya 5 ni sahajalah untuk makluman kita bersama. Yang pertamanya adalah menguji dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana korban ni dia mengajar kita erti penyerahan secara total. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup mengorbankan anaknya, kita pula mengorbankan sebahagian daripada harta kita. Tak ada Allah Ta'ala nak minta kita korbankan anak kita, tak. Kita korbankan sebahagian daripada harta kita untuk kita menunaikan ibadah. Dan yang keduanya, tanda syukur kita ke atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setahun kita bekerja di bumi kenyalang tu, dikurniakan gaji, diberikan bonus lagi, diberikan kesihatan. Inilah masanya untuk kita menzahirkan rasa syukur kita secara praktikal. Dan yang ketiga, memupukkan sifat keprihatinan kita dan juga kasih sayang kita. Macam mana? Iaitu dengan pengagihan daging korban kepada golongan fakir miskin, yang mana kita dapat mengikis rasa ego kita dan akan melahirkan sifat empati, mewujudkan sifat pemurah dan juga mengikiskan sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Dan seterusnya, mengukuhkan silaturahim dan juga perpaduan. Kalau kita lihat, apabila kita buat ibadah korban ni, semuanya berkumpul ramai-ramai, kan? Sembelih sama-sama, lapah sama-sama, agih daging sama-sama. Ini antara satu untuk kita nak mengukuhkan perpaduan dan juga silaturahim kita. Bahkan bukan orang Islam sahaja, orang yang non-Muslim pun boleh terlibat sama. Agi-agi kita lihat minoriti kita di Sarawak ni, yang berbagai majmuk. Ada yang Iban, ada yang Cina, ada yang India dan sebagainya, jiran-jiran kita. Dan yang terakhir adalah menghidupkan syiar Islam, yang mana mengumandangkan takbir disertai dengan sembelihan merupakan syiar yang menunjukkan kepada kekuatan dan juga perpaduan umat Islam tempatan. Untuk tempoh dan masa berkorban, hari pelaksanaannya, yakni waktu sembelihan, macam yang disebutkan dalam definisi yang awal tadi, bermulanya bila selepas solat sunat hari raya Aidil Adha, iaitu 10 Zulhijjah, selepas daripada khutbah, sehinggalah sebelum terbenamnya matahari 13 Zulhijjah, Yaumut Tasyrik. Dan syarat sah haiwan ternakan antaranya unta. Kalau kat sini jarang, susahlah kita nak dapat unta tu. Unta syaratnya mestilah umurnya 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Oh, mesti ikut umur Ustaz? Ya, mesti ikut umur. Itu syarat dia. Lembu ataupun kerbau 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Sama juga dengan kambing.
ghanam 2 tahun masuk tahun yang ketiga, dan juga biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi. Haiwan-haiwan ni pun mestilah binatang al-an'am, binatang ternakan al-an'am. Untuk kita nak memilih haiwan korban kita pun, kita mesti cari yang terbaik, yang sempurna. Haiwan mestilah sihat, bebas daripada penyakit, tiada kecacatan, yang mana boleh mengurangkan daging dia. Antara kecacatan yang dilarang adalah buta ataupun mata yang jelas rosak, tempang yang jelas pergerakannya, dari jauh kita tengoklah, apa ni kambing jalan tempang, ada, ataupun dia buat tempang, tak nak kena korban. Ada juga haiwan macam tu. Kurus kering sehingga kan tiada lemak, telinga koyak ataupun tanduk patah yang menjejaskan daging. Yang ni pun ada sebagai pendapat kata boleh sah, tapi makruh. Dia hanya telinga koyak sikit. Kadang-kadang ada sebahagian daripada tempat-tempat ternakan ni dia tebuk lubang, buat tanda dan sebagainya. Dan syarat individu yang berkorban antaranya adalah beragama Islam. Ibadat ini khusus hanya untuk umat Islam sahaja, merdeka. Tapi sekarang semua orang merdeka, tak ada yang hamba. Kalau zaman dulu hamba tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah korban. Dan orang yang berkorban mestilah baligh, berakal, sempurna akal dan juga cukup umur, bermukim, menetap di suatu kawasan, bukan musafir yang dalam kesulitan, dan dia mestilah berkemampuan. Macam mana yang dikira sebagai berkemampuan? Dia mempunyai lebihan wang untuk keperluan diri dia dan tanggungannya pada hari raya. Untuk syarat sembelihan dan alat penyembelih mestilah seorang Muslim. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Orang perempuan boleh menyembelih? Boleh. Cuma untuk perempuan yang haid, makruh hukumnya. Okey. Kanak-kanak pun termasuk sah, cuma makruh hukumnya. Okey, kanak-kanak. Tapi yang mestilah mumayyiz, berakal dan tidak ada dalam paksaan. Afdal dilakukan oleh sendiri tuan korban. Dia sendiri yang menyembelih binatang korbannya. Dan untuk alat mestilah alat yang tajam. Sebab apa? Kita Islam, Nabi SAW anjurkan bersifat ihsan kepada binatang yang kita nak korbankan. Untuk apa? Untuk nak mempercepatkan kematian. Okey? Kita sifat ihsan dengan binatang. Dan syarat dia mestilah putus 3 urat. Wajib untuk orang yang menyembelih, mungkin di kalangan kita ada yang pengalaman menyembelih ayam ke, kambing ke, lembu kan. Wajib memutuskan 3 urat. Yang pertama urat halquh, pernafasan, dan marik. Marik ni urat makanan, saluran makanan. Dan juga wadajain. Wadajain ni ada 2 urat pembuluh antara kiri dan juga kanan. Yang pertama niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya mestilah menghadap ke arah kiblat. Baringkan haiwan pada rusuk kiri. Ni kanan, rusuk kanan, ni rusuk kiri. Rusuk kiri kita baringkan haiwan kita. Dan juga menghadap ke arah kiblat. Gemuk kambing ni, banyak isi. Dan mukanya menghadap ke arah kiblat. Dan bagi penyembelih, bacalah bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan juga selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Tunggu sehingga haiwan yang tadi benar-benar mati sebelum dilapah. Untuk korban ni dia ada 2 jenis korban, iaitu korban sunat dan juga korban wajib. Dan untuk pembahagian daging sunat, itu kaedah 1/3 lah. 1/3 sahib, maksudnya tuan yang punya korban tu dan juga keluarganya makan. 1/3 lagi untuk fakir miskin, sedekah. Dan juga 1/3 lagi sahabat jiran. Ini dikira sebagai hadiah. Ataupun geng-geng sembelihan yang tolong melampah dan sebagainya boleh dikira sebagai hadiah. Dia faham?
Dan bagi korban nazar wajib 100% daging wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Haram tuan yang berkorban wajib itu makan walaupun sedikit, hatta sekali family-nya si boleh makan, tak boleh makan. Dan kalau kita lihat cara kiraan dia, saya dah buat contoh situasi lembu seberat 300 kg berat hidup disembelih. Selepas dilapah dan diasingkan daripada tulang, kepala, kulit, organ dalaman, anggaran berat daging bersih yang diperoleh ialah sekitar 90 kg. Formula kiraan 1/3 untuk korban sunat. Jumlah daging bersih 90 kg. Kira bahagian 90 kg bahagi dengan 3, maksudnya 30 kg satu bahagian. Kan? Untuk yang ni 30 kg dikongsi pula dengan 7 orang. Kongsi. Dan 1/3 kali dengan 90 kg. Peserta dan juga keluarga. Fakir miskin 1/3 daripada 90 kg dibagi pula. Kemudian 1/3 daripada 90 kg dibagi pula. Macam tu untuk kaedah 1/3 daripada bahagian-bahagian daging yang kita nak edarkan. Cara kiraan daging korban, jika mengambil satu bahagian lembu, 1/7 bahagian, sehingga kita mengambil korban tu secara berkongsi 1 daripada 7 bahagian lembu lah, dengan menggunakan contoh 90 kg daging bersih di atas. Jumlah daging hak satu peserta 90 kg bahagilah dengan 7 bahagian, dia akan dapat 12.8 kg satu bahagian. Daripada 12.8 kg hak kita, orang yang berkorban tu, anda boleh membahagikannya mengikut formula 1/3 tadi. Okey, pecah lagi. Kalau nak bagi satu bahagian 12.8 kg bahagilah dengan 4.2 kg, boleh dibawa balik oleh kita. Dan bahagian fakir miskin 12.8 kg bahagi 4.2 kg diserahkan kepada pihak masjid Urustia untuk diagihkan. Dan juga bahagian jiran ataupun sahabat 12.8 kg bahagi dengan 4.2 kg diserahkan kepada pihak masjid Urustia untuk diserahkan. Dan ada satu lagi perkara yang penting untuk saya kongsikan adalah wakalah dan juga pengurusan. Untuk apabila seorang itu nak berkorban, dia mewakilkan kepada orang lain untuk buat. Sahib, yakni tuan yang berkorban tu boleh melantik mana-mana wakil, agensi, persatuan yang mana melakukan ibadah korban ni untuk menguruskan korban dia. Dan pastikan akad wakalah yang jelas, yakni lafaz niat. Saya serahkan dengan Tuan Haji ibadah korban saya pada tahun ini. So, orang yang menerima wakalah, okey, saya setuju. Tu antara lafaz dengan wakalah, mewakilkan.